Nabi sebut dalam satu hadis, barang siapa yang membina satu masjid, walaupun sebesar sarang burung, Allah akan bina baginya istana di dalam syurga. Maksudnya, walaupun masjid kampung, masjid kecil, musalla, walaupun surah je. Kecil sangat boleh muat Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siak, JKK 3 orang. Betul tak muat dah? 6 orang je boleh jemaah. Tak apa, tu panggil kecil. Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bina baginya istana di dalam syurga. Hak sedekah jariah pula Nabi kata ni hak wakaf-wakaf ni. Nabi kata iza mata ibnu adama in qata'a amaluhu, bila seorang manusia mati dia tak boleh lagi beramal. Betul? Orang mati tak boleh baca Quran. Orang mati nak bagi sedekah tak boleh. Orang mati nak hadir kuliah tak boleh. Orang mati nak bangun nak pergi haji tak boleh. Illa min salah, menaikkan beberapa perkara. Yang pertama, sedaqatin jariyatin, termasuk wakaf tadi. Sedekah yang berjalan. Berjalan mana manfaatnya bersambung-sambung. Tak, kita letak sekeping saja sejadah, selah saja atas masjid. Bukan seorang mari sembahyang atas sejadah tu. Beribu-ribu orang silih berganti walaupun nak hari yang lain. Betul tak? Itu contoh. Satu paik je kita wakaf buat keluar, kita upah orang tanam paik, habis RM300, keluar paik untuk budak-budak lepas main bola boleh minum air. Selama mana budak-budak boleh minum air tu, kita di alam barzakh kaya kita. Itu contoh.